Kekal aktif bersukan walaupun berusia amat digalakkan kerana memberi manfaat besar kepada kesihatan fizikal dan mental. Namun, setiap aktiviti fizikal mempunyai batasan yang perlu dipatuhi bagi mengelakkan kecederaan atau kejadian lebih serius yang boleh mengancam nyawa. Laporan lanjut bersama Fikri Zaid. Kebimbangan itu timbul susulan kemunculan video amatur di media sosial sejak kebelakangan ini. Walaupun peratusan risikonya rendah, kes serangan jantung dan kecederaan ketika bersukan, khususnya melibatkan golongan berusia serta individu yang mempunyai masalah kesihatan, boleh dicegah. Senaman ini perlu dimulakan dengan teknik yang betul. Pertama sekali kita kena warming up. Kemudian kita mulakan dengan sukan-sukan yang ringan berdasarkan kapasiti tubuh badan dan umur kita. Tapi adalah yang penting bagaimana seseorang itu tahu tahap kesihatan diri dia dan juga kecergasan diri dia untuk membolehkan dia buat sukan jenis apa. Tahun lalu lebih 1,200 kes kecederaan akibat aktiviti sukan direkodkan di Kelantan yang memerlukan rujukan ke hospital untuk rawatan lanjut. Tak kira umur berapa sekalipun, daripada muda sampai ke tua, kita perlu buat warming up lah, ragangan dan stretching. Dua perkara berbeza lah, supaya kita bersedia sebelum kita memulakan exercise lah, latihan. Pemakanan sangat penting lah. Jangan makan benda yang banyak bahan kimia, makan banyak sikit protein, karbo makan sederhana, tidur yang cukup sangat penting. Kalau tidur tak cukup, badan rasa lemah, jangan pergi exercise kerana umur bukan muda tau, okey? Sebagai pencegahan dan kesedaran awal, Wellness Hub atau Pusat Sehenti Kesejahteraan Kesihatan diperkenal. Antara perkhidmatan disediakan termasuk penilaian faktor risiko kesihatan, intervensi pengurusan berat badan, galakan kekal aktif serta runding cara amalan gaya hidup sihat. Ketika ini, hanya sebuah Wellness Hub beroperasi di Pengkalan Cepa. Wellness Hub ini juga akan membuat aktiviti-aktiviti perkhidmatan berhenti merokok. Kadang-kadang orang ni bersukan, dalam masa sama isap rokok. Kemudian yang isap awet pun ada kan. Dia cuba aktif. Jadi ini juga antara faktor-faktor yang mungkin menyebabkan seseorang itu berisiko. Menjelang 2032, 7 lagi pusat seumpama itu dijangka dibuka di beberapa jajahan di negeri ini. Kes-kes serangan jantung dan kecelakaan ketika bersukan bagi mereka yang telah berusia di Kelantan perlu diberi perhatian. Bersukan pada usia ini tidak salah, namun ada batasannya. Paling utama, lakukan pemeriksaan kesihatan secara berkala dan pilihlah sukan yang sesuai dengan usia dan tahap kemampuan fizikal kita. Fikri Zaid, RTM.